Betul ke TikTok sekarang ni dah dikuasai oleh Amerika? Ada juga yang fikir TikTok ni dah dijual sepenuhnya pada Amerika. Jadi, jom saya cerita dengan lebih jelas. Sebenarnya, TikTok ni asalnya dimiliki oleh sebuah syarikat dari China yang kita kenali sebagai ByteDance. Tapi, sejak beberapa tahun kebelakangan ni, kerajaan Amerika memang risau tentang soal keselamatan data. Jadi, mereka takut maklumat pengguna rakyat Amerika disalahguna kalau semua data disimpan oleh syarikat asing. Atas sebab tu, Kongres Amerika buat undang-undang baru, iaitu kalau TikTok nak terus beroperasi di Amerika, ia mesti dikawal oleh syarikat yang berpakalan di Amerika. Jadi, apa yang berlaku seterusnya? Baru-baru ni, Presiden US iaitu Donald Trump telah sahkan perjanjian di mana operasi TikTok untuk pasaran Amerika dipindahkan kepada konsortium pelabur Amerika yang dipimpin oleh Oracle dan Silver Lake. Maksudnya, TikTok versi Amerika akan dipantau dan dikawal oleh syarikat di Amerika tu sendiri. Okey, korang boleh faham tak? ByteDance masih lagi ada pegangan kecil, tapi majoriti kuasa kawalan TikTok untuk Amerika kini berada di tangan pelabur dari Amerika. Tapi korang kena betul-betul faham, ni hanya melibatkan TikTok di negara US saja. TikTok global termasuk yang kita guna di Malaysia masih di bawah ByteDance. Jadi korang tak perlu risau sebab tak ada perubahan besar pun untuk pengguna kita di sini. Cuma untuk orang Amerika, data mereka akan dikendalikan oleh entiti Amerika bagi memenuhi syarat undang-undang baru di negara tu. Dan ramai juga yang tanya, siapa CEO TikTok sekarang? Jawapannya masih lagi iaitu Shou Zi Chew. Beliau yang selalu kita nampak bila TikTok dipanggil ke Kongres Amerika untuk jawab isu keselamatan data. Jadi, walaupun ada perubahan dari segi struktur pemilikan TikTok di Amerika, kepimpinan tertinggi TikTok tetap sama. Kesimpulannya, bila kita dengar orang kata TikTok dikuasai Amerika, maksudnya lebih kepada kawalan operasi TikTok di negara US saja. Bukan bermakna TikTok global dah dijual habis kepada Amerika. Ia lebih kepada usaha kerajaan US nak pastikan data rakyat mereka tak jatuh kepada tangan pihak asing. Kepada korang yang kalut nak boycott dan uninstall TikTok tu, biar dengar dulu penjelasan yang betul barulah buat keputusan. Tu barulah tindakan orang yang bijak. Tapi yang saya pelik, bila ada berita mengatakan TikTok dikuasai Amerika, ramai kalut nak uninstall. Sedangkan Facebook dan Instagram jelas milik dan berpangkalan di Amerika. Yang tu tak ada pula kalut nak uninstall. Kenapa semua ni berlaku? Sebab kita hanya bertindak ikut emosi, bukannya akal fikiran.